Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimulakan Allah sekalian, kita berada pada ayat 16 hingga 25 daripada surah Al-Qiyamah ni. Bagi tuan-tuan memiliki tahzib yang kasih, aku turun buka pada jilid yang ke-10 muka surat 206. Sebahagian daripada pihak Rawafid, kata Imam Fakhruddin Razi dalam kitabnya Tafsir Kabir itu, anna jama'a min qudama'i Rawafid za'amu anna al-Qur'ana kad ghayyira wa buddila wa zida fihi wa nuqisa minhu wa annahum ihtajju bi annahu la munasabata baina hadhihi al-aya wa ma qablaha. Ini kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya di kalangan wa Rawafid, iaitu Syiah yang ghulah ini, bahawa Quran sebenarnya telah hilang. Sebab itu mereka mengatakan Quran yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah pada ini cuma memegang 1/3 saja. 2/3 yang baki itu telah hilang, kerana 1/3 disembunyikan oleh Abu Bakar, 1/3 disembunyikan oleh Umar. Maka yang tinggal pada umat Islam mulai zaman Osman cuma 1/3 saja. Jadi antara surah hilang tu merupakan surah wilayah pada za'am, pada kata-kata, tanggapan ataupun sangkaan golongan Rawafid ini. Jadi mereka mengatakan bahawa ayat ni kalau kita lihat dia sudut tasalsulnya, dia sudut keserasiannya, tanasubnya, ayat 16 hingga 25 ni, dan kalau kita kembali semula pada ayat 13 hingga 15 yang menceritakan tentang manusia ni kembali pada Allah, mula pada ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Kemudian masuk pada ini la tuharik bi lisanaka lita'jala bih. Di situ menceritakan hukuman, di sini menceritakan tentang kelebihan Quran, perintah daripada Allah Taala terhadap nabinya, seperti yang kita bincang menerusi pandangan jumhur para ulama, iaitu peringatan untuk Nabi SAW dalam konteks belajar, proses yang telah kita bincangkan sebelum ini. Kata Al-Imam Ar-Razi menjawab perkara itu, sebenarnya munasabat yang tiada pada sangkaan golongan Rawafid itu adalah satu sangkaan yang batil. Kerana kalau kita perhatikan dalam ayat ini, wa yazhar anna munasabata baina hadhihi al-ayah wa ma qablaha annahu ta'ala lama dzakara munkir al-qiyamah wal ba'ats mu'ridan an ayatillahi wa mu'izzatihi wa annahu kasir syahwatihi al-fujur ghairu muktarifin bima yasdur minhu. Ini cerita tentang golongan yang menolak kebangkitan, menolak ketaatan kepada Allah SWT. Maka selepas itu Allah menceritakan zakara halaman yata'athar, zakara halaman yuthabir ala ta'allum ayatillahi wa hifziha. Jadi ayat ni kaitannya dengan ayat yang lalu, kalau kita lihat sudut tanasubnya, munasabatnya, kaitannya, jika yang episod lalu menceritakan hukuman Allah kepada puak kafirin, mu'ridin ini yang berpaling, sekarang menceritakan tentang balasan bagi yang muti'in, yang mentaati perintah Allah SWT, yang golongan sabirin, muthabirin ini masukkan kat sini. Sebab itu dalam pepatah Arab mengatakan wa bididdiha tatamayazul asya'u. Ni kalau orang Arab mengatakan bila sebut satu perkara dan sebut lawannya, maka sudah memahamilah bahawa kaitan yang terdapat di antara dua episod ini, dua bahagian daripada surah ini, yang zahirnya nampak tanaqud pada pandangan Rawafid ini, sebenarnya tidak seperti itu. Faham tak tuan-tuan? Jadi maksudnya ayat yang lalu, bahagian lalu menceritakan tentang hukuman, kekecewaan dan juga hasil perbuatan mereka menolak perintah Allah itu, maka mereka dihumbankan ke dalam neraka. Mereka memberikan bagai-bagai alasan yang sudah tidak berguna lagi. Sekarang Allah bawakan kisah mereka yang beruntung. Beruntung itu siapa? Mereka yang mengambil Al-Quran sebagai pedoman. Walaupun penceritaannya kepada Nabi SAW, tapi fokusnya itu adalah kepada umat yang berpegang kepada Quran sebagai kompasan kehidupan yang sentiasa kita sebut daripada awal surah ni lagi. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, pada kuliah lalu saya diceritakan kepada tuan-tuan, gambarkan kepada tuan-tuan bagaimana maksud yang dikehendaki wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, iaitu wajah-wajah manusia pada hari itu adalah berseri-seri wajah orang beriman kerana mereka melihat pada Tuhan mereka. Ini perbincangan para ulama dalam kes ini, dalam ayat ini merujuk kepada berbagai-bagai pandangan. Madailah kita untuk memahami di kalangan Ahlus Sunnah yang mengatakan bahawa maksud nazirah ini iaitu melihatlah. Kerana kalau diperhatikan kata-kata golongan Mu'tazilah, sama ada mereka mengatakan yang dimaksudkan di sini ila rabbiha nazirah itu ada satu yang mahzuf. Mahzuf ni berarti satu yang tidak disebutkan. Kerana kalau kita belajar bahasa Arab, dalam konteks bahasa Arab ada bab, contohnya lah kalau orang mengatakan fulan nazirun ilaika, orang tu melihat engkau, sebenarnya maksudkan kat situ adalah ai ila sana'ika, ila amalika. Macamlah kita kadang-kadang bahasa Melaka pun mengatakan aku berhati je engkau. Berhati apa?
berarti perbuatan lah sebenarnya kat situ. Berarti tentang peningkatan yang ada pada kau ke, pada zahir kau, penampilan kau ke, itu maksud berarti. Tapi dalam Al-Quran kalau kita pelajari, membawa pada makna hakikat lebih baik daripada kita mentakwilkan. Itu kaedah yang dipakai dalam tafsir Al-Quran. So itu kata Imam Ar-Razi. Kalaulah kita lihat pandangan oleh Zamakhsyari yang saya sebutkan pada kuliah yang lalu, Zamakhsyari ni kita ambil pandangan-pandangan balaranya, tapi dia suruh yang akidahnya beliau merupakan Mu'tazilah. Kita kena letak tepi bahawa dalam bahasa Arab ada berbagai pentakwilan lah, penjelasan di situ disebut panjang lebar oleh Imam Tahir bin Ashur, contohnya dalam kitab beliau yang terkemuka itu At-Tahrir wa Tanwir. Jadi sebagian Mu'tazilah mengatakan ila rabbiha nazirah ini dia merupakan mufrad bagi perkataan ala. Kita belajar kan dalam surah Ar-Rahman yang lalu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi ala itu jamak pada ila. Jadi maknanya ila itu mufrad bagi ala. Ila bermakna ni'mah. Kalau ala makna ni'am lah, maknanya jamak kepada perkara itu. Ini adalah satu pandangan oleh para golongan Mu'tazilah, iaitu mereka ni menyucikan Allah Ta'ala dan mengatakan Allah itu tidak boleh dilihat. Kerana kalau kita perhatikan dalam perkara yang berkaitan dalam surah Al-A'raf yang lalu, contohnya Allah menyatakan lan tarani, kamu tidak akan melihat aku. Bila permintaan itu diminta oleh nabinya yang mulia Nabi Musa AS, maka jawapan Allah, kamu tidak akan melihat aku. Jadi penjelasan pada perkara semikian, kalau kita pelajari bahasa Arab lebih lanjut, saya sebut pada tuan-tuan, perkataan nazar dalam bahasa Arab ini kadang-kadang merujuk kepada makna tunggu. Anzirni ila yaumi yub'atsun, banyak kali kita jumpa ayat ini kan, iaitu permintaan daripada iblis Allah kepada Tuhannya, kepada Allah SWT, supaya panjangkan umurnya, tunggulah, beri tempoh untuk hidup sampai ke hari kiamat. Dah kita bincangkan beberapa kali berkaitan dengan perkara ini, surah Al-Hijr, surah Al-Araf dan surah Al-Baqarah, berkaitan dengan kisah tidak tunduknya iblis kepada perintah Allah SWT itu. Begitu juga kalau kita lihat contohnya surah Al-Hadid ayat ke-13 menceritakan perkataan nazara ini lebih lanjut, iaitu Allah menceritakan unzuruna naqtabis min nurikum. Jadi maknanya kat sini, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Ni permintaan daripada golongan munafiqun kepada orang beriman. Begitu juga kalau kita lihat surah Al-Araf yang pernah kita bincangkan beberapa tahun lalu dalam ayat ke-53, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, hal yanzuruna illa ta'wilah, tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Maka perkataan nazara yang dimaksudkan dengan tunggu dalam Quran, dia tidak muta'addi dengan ilah tau. Jadi Imam Ar-Razi menjelaskan bahawa berkenaan dengan pandangan ulama Mu'tazilah ni, golongan Mu'tazilah ini, kita menerima dari sudut bahasa perkataan nazar ini maknanya ungkapan yang melibatkan pergerakan bola mata kita. Namun kita mengatakan kerana tidak dapat membawa makna yang hakikatnya, kita membawa maknanya kepada penyebabnya, itu melihat. Faham tak? Ni sudut falsafahnya kalau sebut. Jadi sebagai ungkapan penyebab pada akibat, membawa makna ayat ni melihat adalah lebih baik daripada memaksudkannya sebagai menunggu. Sebab menggerakkan bola mata ni adalah seperti penyebab kepada melihat, dan tiada hubungan antara perkara itu dengan menunggu. Oleh kerana itu, membawa makna ayat ini kalau kita sebut memaknakan atau menyebut maknanya melihat, lebih baik daripada takwilkannya kepada makna menunggu. Kalau kita assume pun nazar ini walaupun dia muta'addi dengan ilah, katalah dia membawa makna menunggu juga, namun ayat ni tak mungkin dibawa kepada makna itu. Sebab ni cerita dekat akhirat, bahawa kelazatan menunggu dengan keyakinan akan terjadinya apa yang ditunggu itu dekat dunia. Oleh kerana itu di akhirat mestilah terjadi lebih baik daripada itu, sehingga baik untuk disebutkan dalam konteks memberi semangat untuk berbuat satu perkara kebaikan. Ni penjelasan oleh Imam An-Naisaburi dalam tafsirnya. Begitu juga pernah kita belajar satu doa yang penting, iaitu doa Nabi SAW. Ingat tak doa ni pernah kita pelajari dalam Sahih Ibn Hibban, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa kalimatal adli wal haqqi fil ghadabi war ridha wa as'aluka al qasda fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yabid wa qurrata 'ainin la tanqati' wa as'aluka ridha ba'da al qada wa as'aluka bardal 'aishi ba'da al maut wa as'aluka lazzatan nazari ila wajhik wa as'aluka syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirra wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin waj'alna hudatan mahdiyin. Ini doa yang Nabi SAW ajar, merupakan satu doa daripada hadis Sahih Ibn Hibban, bahawa maksudnya, ya Allah, dengan pengetahuan-Mu pada perkara gaib dan kuasaan-Mu atas semua makhluk, hidupkan aku jika Engkau ketahui bahawa kehidupan baik bagiku, matikan aku jika kematian itu baik bagiku. Ya Allah, aku mohon padamu sikap takut terhadap-Mu dalam keadaan menyendiri dan ketika ada bersama dengan orang lain. Aku juga minta kepadamu agar selalu dapat berkata adil dan hak
dalam perkara marah dan juga rida. Aku juga minta kepadamu sikap sederhana dalam keadaan fakir dan juga kaya. Aku mohon kepadamu kenikmatan yang tidak pernah sirna dan kesejukan hati yang tidak pernah putus. Aku mohon kepadamu keridaan setelah keputusan takdirmu. Aku mohon kehidupan yang sejuk setelah kematian. Aku mohon kepadamu kenikmatan melihat wajahmu. Maka dalam hadis ini jelas menyebut perkataan melihat wajahmu. Aku mohon kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu, tidak dalam keadaan susah yang menyulitkan dan tidak pula dalam fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikan kami ini sebagai para pemberi petunjuk dan mendapat petunjuk. Jadi berdasarkan doa ini, kalau kita lihat, melihat Allah ni bukanlah sejenis makanan, bukan minuman, bukan pakaian, bukan perhiasan, bukan tempat tinggal, dan bukan pula kenikmatan yang melekat dengan hamba-hamba Allah yang saleh di syurga. Namun hanya merupakan satu keadaan antara keadaan yang dialami oleh para penghuni syurga. Itu kenikmatan yang paling puncak, yang paling akhir yang diberikan kepada mereka. Inilah yang salah satu maksud yang dikehendaki dalam doa, bahawa melihat kepada Allah SWT ini satu nikmat yang besar. Jadi madailah untuk kita nyatakan bahawa demikianlah pandangan Ahlus Sunnah. Hadis-hadis yang begitu banyak, mutawatir, kita lihat dalam contohnya dalam akidah tahawiyah, apa yang difahami oleh jumhur berkenaan petunjuk ayat ini, melihat Allah ni bagi orang beriman, dia bersandarkan kepada hadis-hadis sahih dalam jalan yang mutawatir. Jadi kata Imam Ibn Kathir, beliau menyebutkan bahawa hadis-hadis ini alhamdulillah disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, para salaf, sebagaimana disepakati oleh imam umat Islam dan mereka yang membawa petunjuk kepada manusia. Demikian juga kata Imam Syaukani yang tafsirnya, tafsir yang agung, itu Fathul Qadir, apabila mentafsirkan ayat ila rabbiha nazirah, beliau mengatakan bahawa melihat kepada penciptanya, pemilik urusannya, wajah-wajah itu melihat. Tidak seperti ini dikatakan oleh orang Mu'tazilah bahawa ila rabbiha ini merujuk kepada ikhtisas. Ikhtisas ni makna merujuk satu bentuk pengkhususan. Pengkhususan maknanya bila menyatakan demikian, dia bukan melihat kepada Allah tapi melihat pada nikmat-nikmat Allah, seperti kata Zamakhsyari itu. Sedangkan Ahlus Sunnah dalam penjelasan mereka terhadap bab ini, kita pernah belajar bab takdim dan juga takhir. Jadi dalam bab takdim dan juga takhir ni, kalau kita lihat, ini adalah satu daripada bab yang merujuk kepada mentakdimkan ila rabbiha. Itu dia merupakan satu yang dipanggil sebagai lil ihtimam bihadzal ata al ajib walaysa lil ikhtisas. Jadi ini adalah satu bab menunjukkan kepada keutamaan. Jadi ditakdimkan ila rabbiha ni bukan ikhtisas, kata Imam Tahiri Mahjur tafsirnya, bahawa bukanlah seperti dikatakan Mu'tazilah dalam konteks ini, bahawa dia merujuk kepada melihat nikmat ataupun melihat kepada rahmat Tuhannya. Ada satu yang dimahzufkan ila rahmati rabbiha pula. Jadi madailah untuk kita faham pandangan jumhur para ulama bahawa melihat yang dimaksudkan ni melihat kepada Allah SWT, tetapi kaifiatnya kita menganggap dia sebahagian daripada ayat mutasyabihah. Bagaimana menganggap penjelasannya? Kalau kita lihat bahawa dalam hadis sahih Bukhari sebagai contohnya, dapat kita lihat huraian oleh Imam Ibn Hajar dan Fathul Bari, innakum satarawna rabbakum iyana, kamu akan melihat Tuhan kamu dengan nyata. Alhamdulillah, pada hari ini Fathul Bari telah pun diterjemahkan sepenuhnya dalam bahasa yang mudah untuk kita faham. Terima kasihlah kepada pusaka Imam Syafi'i kerana berjaya menterjemahkan keseluruhannya. Ada tuan-tuan minat untuk mendapatkan terjemahan tafsir Fathul Bari ini, terjemahan syarah Fathul Bari ini daripada Sahih Bukhari, boleh tuan-tuan beli di iKim Shop ini. Jadi insyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan lihat kumpulan hadis-hadis yang dipegang oleh Ahlus Sunnah yang menunjukkan bahawa melihat pada Allah Ta'ala ni merupakan satu nikmat ma ba'daha min ni'mah, nikmat yang paling agung, yang paling ulung akan diberikan kepada ahli syurga. InsyaAllah perkara itu akan kita sebut dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.